phone i16 Pro. Nampak? Kalau korang tengah mencari phone untuk bagi dekat anak korang, tapi korang risau nak bagi dia gadget, korang boleh cuba bagi phone yang macam ni. Korang nampak ni? Design pun mahal. Foldable. Boleh lipat guys. Ini kalau bagi dekat anak korang kan, memang bergaya. Tapi harga dia murah je dekat beg kuning bawah tu. Boleh masuk 2 SIM card. Aku dah masukkan 1 SIM card aku. Ini model pun macam model mahal, nampak? i16 Pro. Dalam dia ada banyak juga apps, call center, messaging, phone book, multimedia, organizer, setting, STK, services. Ini pun ada. Walaupun murah, dia ada kamera tau. Tengok ni, ambil gambar, boleh ambil video. Dia ada torchlight juga. Dia ada games, kalender, kalkulator dan alarm. Sesuai untuk anak korang nak kunci alarm sendiri, nak bangun pergi sekolah. Cantik ni. Tengok dia ada phone setting dan network setting. Maknanya dia boleh pakai internet juga. Network setting. Ini korang kena set dia punya GPRS setting macam phone kita dulu-dulu tu. Boleh pakai SIM card. Sebab dekat sini dia ada internet service dan nampak dia ada ni. Yang ini pun ada. Design dia memang cantik. Kalau korang full macam ni, smart gila, kecil gila. And then kalau korang lipat kan, dia ada indikator. Kalau ada message ke, kalau ada call, dia akan menyala yang ni. Message menyala yang ni. And then ini punya battery indicator. Design ni memang lawa. And sangat-sangat kecil tau. Boleh masuk dalam poket. Lubang kereta punya kecil pun muat gila masuk. Dia ada audio jack dan juga USB-C tau. Bukan kaleng-kaleng ni dia punya SIM card slot. Dalam kotak dia ada bagi juga tau, dengan dia punya SIM ejector, SIM pin ejector tu, jarum dia tu. Dan juga dia bagi sekali dengan USB-C cable. Dan juga dia bagi layar. Layar korang boleh gantung lah. Contoh nak gantung dekat leher. Sebab yang ni memang ringan guys. Ni tempat gantung layar dia. So kalau korang nak kan, korang boleh tekan je dekat beg kuning.